Hey, what's up guys? So hari ni kita ada dua air yang sangat-sangat refreshing, sejuk minum kat tekak. Tapi jangan minum lagi, tunggu buka puasa dulu. Jom kita start. Okay, first kita nak buat watermelon lychee crush. Yang ni my favourite KA, sangat senang nak buat. Korang ambil tembikai, potong. Jangan terus makan, potong kecil-kecil dulu saiz dadu. And then kita akan bekukan supaya kita dapat macam ais tembikai macam ni, yang beku ni. And then kita akan blend bersama dengan air yus lychee. Air yus lychee ni sangatlah sedap ya. Dia taste very refreshing. And korang boleh minum satu family. Nak minum macam tu pun boleh, nak campur dengan benda lain pun boleh juga. So yang ni KA blendkan sekali dengan tembikai kita tadi. Jangan letak ais tau, sebab kita nak dapat pure tembikai dan lychee punya slushy. And then kita akan serve together dalam jug. Letakkan susu cair sikit je, jangan banyak. Tak nak letak pun tak apa, dah sedap dah macam tu. Lepas tu letakkan cebisan tembikai ke atas, campurkan lagi buah lychee and kacau. Nampak tak dia punya slushy pekat tu, rasa pure watermelon and lychee kat dalam. Sangat-sangat refreshing and sejuk bila minum lalu kat tekak. Oh, sedapnya air ni. Okay, next kita nak buat orange lemon tea. Yang ni pun sangat senang nak buat. Tadi kita pakai tembikai, yang ni korang ambil buah orange, buang dia punya kulit, lepas tu buang dia punya biji kat dalam. Nanti pahit dek kalau kau blend nanti. Okay, tambahkan air kat dalam, blend kosong, tak payah tambah apa-apa pun. Ambil jug, letak ais, tuang kita punya air orange tadi. And now kita perlukan use lemon tea. Use lemon tea balance, dia punya rasa masam-masam lemon bersama dengan air teh kat dalam. Yang ni sangatlah sedap rasa dia. Perfect untuk korang hidang time raya nanti. Yang KA pakai ni botol besar tau, 1.5 liter. Lepas tu tuangkan sampai penuh dalam satu jug sampai ke atas. And then korang tambahkan hirisan buah orange, buah longan and also daun pudina. Daun pudina ni wajib every year sebab dia bagi rasa minty dekat kita punya air. Kacau-kacau, insya-Allah kita punya orange ice lemon tea. Sedap, sedap. Boleh buat berniaga juga. Okay, nanti boleh try dekat rumah. Oh, sedapnya. Yang ni betul-betul refreshing yang ni. So jangan lupa try dua-dua menu kita buat hari ni. Nak buat buka puasa boleh, macam biasa. Open house raya pun boleh juga. Okay, selamat mencuba.